Okay, kalau siapa berminat nak jahit baju sendiri kurung pahang moden, korang boleh dapatkan pola daripada Proud Series ni. Okay, macam kalau korang tengok ni, saya tengah tunjuk pola kurung pahang moden. So, inilah pola kurung pahang moden. Korang akan dapat macam ni. Okay, badan depan, badan belakang, lengan dan lapik leher. Okay, untuk pola kurung pahang moden ni ada dart dekat badan depan dan dart di bahagian belakang. Okay, pola saya ni kalau korang tengok, dia dah ada guideline dan simple instruction lah. So, boleh tengok. Okay, ni ada bust line, waistline. Okay, lepas tu dia ada simple instruction, front body, skirt one on full. Okay, printable, cantik, kemas. So, nampak bersemangat sikit nak menjahit kan. Okay, yang ni pola kurung pahang moden. Dia labuh sampai lutut. Pola ni labuh sampai lutut. So, korang boleh pilih saiz daripada XS sampai 3XL. Pola kurung pahang moden ni dia macam kurung moden lah, tapi dia kembang. Okay, sebab tu saya panggil dia pahang moden. Sebab kurung pahang kan dia kembang kan. Cuma pola ni moden, dia tak ada macam dart, pesak apa. Dia tak ada macam pesak-pesak kat tepi, kekek apa semua dekat tepi ni. Okay, yang moden-moden je. Pola moden lagi mudah jahit lah sebab dia tak banyak step untuk menjahit tu kan. Okay, korang boleh pilih saiz antara XS sampai 3XL. Saya ada sediakan link Shopee dekat dalam video ni. Korang just klik je link Shopee dekat dalam ni. Pilih saiz badan standard saiz korang. Saiz badan korang, lepas tu boleh buat payment macam biasalah dekat dalam Shopee tu. Okay, bolehlah menjahit baju kurung pahang sendiri. Okay, untuk pola kurung pahang ni cantik kalau korang jahit guna kain yang macam keras, macam cotton, taffeta, Duchess. So, dia nampak kembang dan cantik. Okay, kalau berminat nak jahit baju sendiri, boleh je klik link Shopee dekat dalam YouTube video ni.